Hai murid-murid, apa khabar hari ini? Cikgu harap murid-murid baik ya, dalam keadaan yang sangat baik. Baiklah murid-murid, Cikgu Ji nak tanya ni. Dan nampak kan Cikgu Ji sekarang berada dalam istana. Baiklah, kita nak belajar apa hari ini ya murid-murid? Cikgu Ji tahu hari ini kita belajar panggilan dalam istana. Baiklah, sebelum kita belajar, Cikgu Ji nak tanya ni murid-murid. Bolehkah murid-murid bezakan penggunaan beta, hamba dan patik? Baiklah, kalau ada masalah untuk membezakannya, jomlah kita belajar murid-murid. Beta. Biasa kan murid-murid dengar perkataan beta? Beta ialah kata ganti diri pertama untuk raja. Gelaran saya untuk raja-raja. Contoh, beta mahu berangkat sekarang, kata Raja Abdul Jalil. Murid-murid, lihat paparan. Panggilan dalam istana seterusnya ialah Mamanda. Murid-murid pernah dengar perkataan Mamanda? Baiklah, Mamanda. Mamanda ialah panggilan yang hormat untuk pembesar-pembesar negeri. Biasanya diucapkan oleh raja-raja. Contoh ayat, Mamanda Menteri menghadap beta sekarang juga. Tita Sultan Jalaluddin.